Jadi kita akan main bakso anomali. Okey, jadi jom kita main. Jom. Batu jarian cepat. Jadi guys, kita dah masuk dalam game ni ya. Tak masuk lagi. Okey, jadi jom kita main game. Kita shift mana? Bakso malam anomali. Anomali. Okay, Yes. tak sikit. Tunggu ni. Nanti ada anomali. Itu ready sama. Waiting for every. Kita kena buat bakso kat dia. Kau buat bakso kat dia. Sabarlah. Ni apa? Oh, Ada. Ini kau. ya. Tu akulah. Kau tengok apa? Ni tak apa ni, mati ni. Tengok pocong lah. Ya, you tengok orang ke pocong yang tengah beli tu. Oh, macam ni. Oh, bukan. Kau kena buat dia bakso. Klik tu ready. Sabarlah, aku tak ready lagi. Tunggu mata jarian. Dah. Okey, jadi buat bakso. Ni bowl. Mana bowl? Kita akan check dia hantu. Okey, tak. Kita ambil mangkuk. Kau tak nak beli? Put noodle, meatball. Okey. Itu dah pot eh. Ini bukan pot. Mana pot? Buat dulu. Tak ada. Mana potnya? Oh ni. Macam nak masuk. Tahu. Oh, tak ambil tahu lagi. Tahu ke tahu? Okay, use the bowl. Okay, put the meatball. Aku nak beli. Kita buat sos dan sambal. Sambal? Bagi benda sambal. Okay. Ini dia serba ni. Package food in the plastic bag. Give customer their food. Okay guys. Thank you. Welcome. Salah. Pocong. That's it. You're ready to serve more customer. To read out the rules and follow the rules. Ni tak apa ni. Ni tak faham. Ini rules to follow. Give all customers with exception. If they have a bruise on their shoulder, serve them but do not stare at them. Otherwise, sit on any chair if they are anomaly. Every customer must pay RM12,000 for bakso noodle and RM7,000 for the meat. If you see blood dripping from the meatball, sit down. Ni baksonya satu pak. To confirm anomalies, but don't listen to no or else what happen. Dah? Kata mana? Ada orang beli pakai telefon kan? Kita nak hantar. Dalam kena tunggu. Jadi kalau ada anomali, kita kena duduk guys. Duduk mana? Tu kat kursi ni. Dah tak duduk? Okay, kalau ada anomali kita kena duduk guys. Mana duduk lagi? Jadi kalau Tak duduk. Jadi kalau ada customer tu, hantu tu dekat bahu dia, jangan pandang dia. Kalau kita tak pandang, Jangan pandang lampu sangat kat dia. Tapi kita kena bagi apa dia nak, bakso. aku tengah duduk. Patutlah aku kat speaker. Mana tak ada orang nak beli. Total. Tak. Kau gila. Tak ada lagi. Mana anomali? Okay, tu anomali. Betul. Okay. Kita makan dia. Delivery cancel.
Anomali guys. Itu tengok muka dia pelik gini kita. Itu muka dia pelik. Muka kita ni pelik. Dia tu kembar lah. Masih beli-beli bakso. Dia tu lagi. Itu lah tu dia. Cukup buka tu. Apa aku tengok dia. Jangan tengok dia guys. Ada anomali. Bantu takut. Tak ada kot. Takut. Dia dah pergi ke? Dah suara. Receive ada lagi. Sama Give me one bakso noodle and one box of tea. bayarnya nanti pakai cash Bah. ya. Okay. I'll pay by cash later. Hantu tak dikira. Tak ada kepala tu. Okay, jom kita buat bakso. Aku nak duduk je. Okay. Itu nak aite. Aite dia. Sekejap. Mana aite? Ni kot. Oh, tak duduk je lah. Sini tolong aku. Bangun. Yalah. Dia nak bangun. Hantu je sakit tadi. Tak ada hantu. Antara kabus dan Kenapa? Duduk rumah ni. Aku nak. Weh. Apa hal kita ada helmet jaga? Botak. Kira kita botak. Oh. Ni apa ni? Apa kita kat sini? Tak apa hantaran kat tempat ni? Tersatu. Maaf. Jalan anda ditutup. Okey, jom kita balik semula guys. Ini kita cancel delivery. Duduk. Apa kat construction site kat tu? Lebaran tu. Mana dia kira? Betul. Tahu. Kalau Apa ada kaki tu? Itulah anomali kat semalam. Jangan buat semalam guys. Tu dia anomali ada kaki. This is a delivery. Nampak Tak ya gila. Lagi dah hantar ikut lagi ya. Okey. Buat dia nak. Jom. Okay, kita kan deliver ni. Kami dah. Patut je. Kita kena lagi guys. Saya tak. Nak bakso je. Okey, jom. Apa ke tempat tadi? Kita dah botak sekarang. Apa tempat tadi? Jadi kita kena hantar je kot. Jom hantar. Apa Roger? Hantar je. Sekejap lah tunggu. Kau pergi lah nak. Ish, anomali. Jangan kira. Hantar je. Aku tempat dia sama je lah. Pasal kita kena hantar je lah. Jom. Kita hantar je. Pasal tempat dia sama. Boleh lah. Jom. Boleh. Tak boleh jam sikit ni. InsyaAllah tak ada. Kenapa kau boleh tu je? Aku botak. Okay, jom kita hantar. Oh ni ada rumah lah kira. LOL. Astagfirullahaladzim. Kakak lah kat sini ni. Delivery dah. Botak. Itu dia. Tiga ribu lah suara ni sendiri. Tak speaker. Kita tak speaker. Kalau pada macam ni tak ada kepala. Kepala kita kat dalam. Oh, okey. Setakat dia okey. Baksonya satu, Pak. Dia bakso ni je. Oke, harganya 12.000 ya. Harganya gak bisa dikurangkan. Kamu umurnya berapa gak mau ngalah sama gue? Najuk KTP lu. Bukan penuh. Weh, dapat bagi diskaun.
makcik saya takkan buat. Tak ada aja kita buat. Okey, makcik tu biasa. Okay, makcik. Kita tak boleh pakai benda ni. Kalau kat makcik-makcik mau buka orang, buka hantu. Nanti nyawa kita tengah tak? Nyawa kita. Kita kurang lagi. Cakap sikit. Bakso malang. Ambil tu makcik. Oh ya makcik. Nak diskaun pula dah. Diskon kalau bapak Kira-kira diskon kalau bapak kau. Selain. Sekejap lagi hantu datang. Hantu biru. Duduk Weh kan dia kata every customer must pay 12,000. Dah masuk ayam. Okay. Kau buat aku tak Dia tengok anomali tak? Okey tak? Sebabnya Dia bukan akak tadi. betul lah. Banyak betul dah. Kak, okey kak. Naik kereta pula tu. Nak naik kak? Betul. Nak berhenti kerja kak? Sas. Vegetable. Lepas tu kita serve. Okey, lepas tu dah. Nah, makcik ambil. Ambil sendiri lah. Duduk Takut gila. guys. Nyawa kau. Jangan. Tahu kat dia orang pun. Okay, ni anomali. Okay, jadi tu. Suara apa? Aku mana-mana kau mana-mana. Suara apa tu? Apa? Oh, aku tak kena. Ni dah kira-kira. Aku cakap yang pandai. Astagfirullahaladzim. Siapa ni? Tak mana? Kau kata buat suara je. Bapak buat ni. Gantung aku. Wujud aku. Rasalah aku tengok orang kan. Yalah. Kalau juga kan. Hantu apa tadi? Hantu kat luar. Okey, kau buat. Okay, kau buat cepat. Dia pakai Chris. Dia mah? Oh, dia lagi tertib. Bapak mahal dia beli. Kayaknya orang in the sun. Kita bagi tea. Dia bagi kita tu lah. Dia bagi dia tea. Dia bagi. Cepat. Tak vegetable. Okay, dah bagi. Okay, happy birthday. Happy birthday buat dah. Ay, kita ambil pun. Betul. Kejut aku. Tiba-tiba jantung. Cara nak tengok. Itulah. 2 kali lah. Nak gulas. Astagfirullahaladzim. Aku kena. Kau Bukannya bukan. weh, toyol ambil 9,000. Tak ambil Betul. toyol. Dah lama toyol lah. Curi duit. Itu je baca. Tolong. Macam toyol tu boleh datang? Tak je kan makcik-makcik. Tahu. Makcik-makcik tu aku rasa tu anak dia kot. Anak dia ni toyol. Jom buat. Okay. Jom buat. Jom pakai motor. Okay. Okay, di sana kan ni. Okay, in the sun. Tak ada. Ya. Kita ambil teh. Buat basuh. Itu minta teh. Dia minta teh. Dah tu je lah. Mana baksonya? Mana tu tak Kena buat. Kena buat. Ini tadi kan nak buat. Mana mangkuk? Oh, ni kena restock. Restock mangkuk tu. Baru boleh guna. Dah start toyol. Okay. Curi duit orang. Toyol aja. Ambil aku pakcik. Bagi Bagi dia. Motor toyol. Duit kita semua hangus kira. Sebab pocong. Pocong pula lah. Toyol. Okay, thank you pakcik. Okay, pandang bawah lu. Aku mana? Aku takut tau.
Dah toyol tu 3 kali dah hantu datang. 3 kali? Kedua je. 3. Mana lagi satu? Yang mula-mula tadi. Yang hantu tak ada kepala. Alah. Apa benda? Tengok lah. Oh, kriminal. Apa ni? Apa benda kriminal bahasa Melayu? Orang Kriminal? jahat. Orang suka curi tu. Perompak. Perompak. Jadi duit kita ambil. Yelah, memang dia ambil duit kita. Kita bagi dia RM15,000. Jangan buat apa-apa kita. Motorbike crash. Help me. Jangan. Ui. Aku cakap jangan. Dia nak tolong. Kesian dia. Pergilah, jom. Nak lagi hantu. Kena tolong. Nak. Cepatlah. Kau pergi dulu. Tolonglah. Kau akan tolong. Kita tolong. Okey, tak tolong. Mau tahu dah hantu? Habis lah. KO lah kita. Cuba tengok. Ada lagi tak orang tu? Tengoklah. Tak nak. Sebenarnya kita kena tolong lah. Kan? Jom. Dah lah. Jom. Gila hantu bodoh. Cepatlah. Kena tolong. Jom. Lompat. Tu. Okey, jom. Kau gila. Aku penakut. Betul lah. Dia innocent. Alamak. Kita pinjam motor tu. Okay, thank you. Welcome. Kita juga tolong. Okay. Kau tak tolong tu. Tolong Kita tekan dulu. Dah ni, dia yang kurang lagi. Okay, ada benda lalu tadi. Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika, ayo. Orang asing. RM50. Ada orang curi. Jom. Kenapa? Kita kena solve benda ni. Rumah apa ni? Dah duduk je tu. Bodoh. Abang ni tu. Tak dapat. Best enggak game ni? Dapat takut ni. Menakutkan. Apalagi suara hantu tu. Kuat gila. Ada hantu. Hah? Ada hantu dekat kita, guys. Betul. Tu tengok betul-betul. Hantu. Astagfirullahaladzim. Hantu kat sebelah kau je tadi. Takut lagi. Tak ada rakyat lagi. Hantu. Okay, nak bakso noodle? Jangan. Okay, ni. Kau buat apa? Ni betul. Okay, jom buat bakso. Buat bakso, guys. Bakso mana ke? Yang berkurang gila. Jom kita buat bakso. Bakso. Kau bandel sikit buat bakso. Tak pandai. Okay, lepas kita bagi bang. Okay bang, jual. Thank you. Okay, welcome. Sekarang takut. Aduh lah, nyerah ni sekarang. Tadi kau berapa kali kena jump scare? 2 kali. Kita sekali je sebab si baby si budak toyol. Yes, I told Curi duit 11,000. Apa ni? Oh, ni IT dengan bakso, guys. Okay, betul. Betul lah. Julik. Jangan hantu ni. Balik nak julik boleh? Balik nak julik. Betul. Dekat Walik nak julik lah. Dia tulis dekat Ni bukan ni hantu sini. dekat Walik. Dekat Walik nak julik. Dia tulis kita tengok lah tadi. Dekat kita.
Yang kita tak cakap air Julai tadi. Okay, jom lah. Kena buat. Tarik dah orang ni. Sometimes dia lebih sikit. Apa ni? Kenapa dapat batch ni? Satu noodle box. Jom. Okay, jom. Oh, betul. Akan sebut tadi hantu. Jom. Asal aku duduk Hantu je. tak gila. Okay, Anderson. Anderson. Nak air teh. Lepas tu dengan bakso. Bakso tak ada. Bakso malam. Cepatlah. Sini. Tolong buat. Kau Nak pun jumpa dulu. bakso. Aku dah gila tu dia. Gila kan ni. Memang Memang sangat gila. Orang macam gila. Okay, lepas tu kau bagi dia bakso. kau bagi. Aku dah buat. Kau bagi. Aku yang buat kot. Aku yang buat. Kau duduk diam kat situ. Tak lah tadi kita diri kan. Diri tu tak buat. Dah lah. Tak, kita tak pinggan. Mana dia? Semalam. Tak ada kau. Aku yang letak. Apa maksud malam? Malang. Nasib malangku. Betul. Oh. Kan? Okay, jadi kita akan tunggu customer to stop copying shawarma kiosks. This is not a coffee stall. It's just take inspiration from kiosks. Sure, whatever. Get me one bakso noodle. Okay, jom. Hah? Jom, bakso noodle. Tengok dulu. Betul lah. This on ni. Oh, betul lah. Dia hantu. Asyik tau. Dah orang marah-marah macam tu mesti hantu. Cuba kau pakai benda tu. Q. Dah pakai dah tadi. Patut juga dia hantu. Tengok orang ni main game ni. And I have one bakso noodle. Betul kan? Betul. Betul ni. Ayo. You are getting fire. Ni hantu. Marah-marah kan. Hantu. Kau jangan main-main. Jagi. Pah. Ini betul hantu. Kau bergegar. Betul hantu. Hantu mana pula yang bergegar? Hantu Titan ni. Key of After Titan. Tak ada boss fight tak? Boss fight. Jual bakso dia boss fight. Boss fight bakso. Anomali bakso malam tadi. Yang ada kaki. Tu anomali dia. Apa kira? I'm hungry. Give me one bakso noodle. Sabar jangan cari menurun. Sabar. Okay, jom kita tengok orang ni real ke tak, guys. Kalau kejap sikit. Oh, pocong. Apa pocong pula kat kedai ni? Betul pocong. Dia bagi tahu nama tu apa gila. Pocong nama dia. Pocong nama apa? Pocong lah takkan. Bodoh pula. Dia tadi hantu je ni Karen. Itu. Adalah kan semua betul. Orang tadi tu. Sabar dulu. Sabar. Yang keyboard di sini. Raya mana? Apa ni? Yes, habis. End of Jin. Ending. Jin. Weh. Ani. Kira hantu kat kau gila tadi. Apa ada Jin tak? Dia makan pak. Ui. Apa benda dia makan tu? Army of Jin. Ending 4/7. Failing to keep up with the Jin. Don't listen to the suspicion. I told you to follow the rules. Kenapa? Oh, kita kalah. Sebab kita tak follow the rules. Sebab tu Jin tu datang. Macam mana tu? Kita kalah. Yes. Jadi korang komen macam ni kita nak menang. Sebab kita orang berdua kalah. Jadi korang cuba komen macam ni korang boleh menang game ni. Jadi itu sajalah video kita untuk kali ni dengan Mat Tujuh Aryan.
Jadi selamat datang dan bye bye semua. Kita akan jumpa dalam video seterusnya. Di rumah Bye. ada.